محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا. Kalian di masjidku ini adalah 1000 kali ganda lebih mulia, lebih istimewa, lebih baik daripada solat tempat yang lain dengan perbezaan 1000 kali ganda. Melainkan Masjidil Haram, bersolat di Masjidil Haram adalah 100,000 kali ganda lebih baik daripada beribadah di tempat yang lain. Kenapa Allah Ta'ala buat sunnatul tafadhul ini? Adalah yang pertama untuk Allah Ta'ala buktikan kehebatan dia. Selaku Tuhan, dia bebas untuk memuliakan siapa saja, dia boleh hinakan siapa saja. Dalam masa yang sama dengan adanya sunnatul tafadhul ini, maka manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik sepanjang mereka berada di atas muka bumi ini. Lalu Allah Ta'ala telah menciptakan zaman. Zaman dalam dunia ini, Masya Allah, bulan Ramadan adalah salah satu daripada bulan yang paling mulia dalam kalender Islam. Begitulah juga Allah Ta'ala menceritakan tentang kemuliaan masa dalam Al-Quran. Maka setelah kita mengharungi bulan Ramadan, maka kita masuk dalam bulan Syawal. Untuk berpuasa, kita mulakan persiapan berpuasa ini 2 bulan sebelum, iaitu bermula daripada bulan Rejab. Bulan Rejab lagi kita dah mula melakukan ketaatan persiapan untuk kita menyambut bulan Ramadan, bulan Rejab, bulan Syaban. Begitulah juga untuk melaksanakan haji. Rukun Islam yang kelima dalam, Masya Allah, dalam syariat Islam, maka 2 bulan sebelum masuknya bulan Zulhijjah, bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah, kita telah pun memulakan persiapan kita untuk menyambut haji. Sebab itu kata alim ulama, bila mana Allah Ta'ala kurniakan bulan Syawal, dalam syariat kita beritahu Syawal bukan semata-mata bulan hari raya, tapi Syawal adalah merupakan bulan haji. Bagi orang yang nak pergi haji, bagi orang tak pergi haji, di bulan Syawal adalah bulan menyambung kembali ketaatan yang telah kita buat di sepanjang bulan Ramadan. Bagi orang nak pergi haji, masuk bulan Syawal adalah bulan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sebuah ijtima', perhimpunan umat Islam yang terbesar di atas muka bumi ini. Perhimpunan orang-orang saleh, perhimpunan orang paling alim, orang paling warak, orang terbaik di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang tahun orang saleh akan berhimpun di padang Arafah. Kata Imam Syahwaliullah Muhaddis Dehlawi dalam kitabnya Hujjatullahul Balighah, himpunan umat Islam dalam suasana yang khusyuk, dalam tangis, dalam taubat, dalam doa, dalam zikir dengan penuh ketakutan ini bakal menarik rahmat yang khas datang daripada langit, turun menyirami penduduk di atas muka bumi ini, limpahan daripada
kerahiman Allah Ta'ala, maghfirah daripada Allah Ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa begitu banyak jemaah haji, dan pada hari Arafah itu Allah merdekakan jutaan roh manusia daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama bagi tahu kenapa Allah Ta'ala wujudkan rumahnya di muka bumi ini. Kata alim ulama, Allah Ta'ala menceritakan tentang dirinya, wa huwallazi fis sama'i ilahun. Dialah Tuhan di langit. Yang berkuasa, yang memerintah langit adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana di langit ada satu rumah Allah yang paling besar seperti masjid, seperti Baitullah di dunia ini, itu dipanggil Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Setiap tahun malaikat akan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan tawaf di sana, bukan umrah, bukan haji. Mereka hanya melaksanakan satu pusingan tawaf. Ingin promosikan kursus dalam talian atau program pensijilan? Guna iklan TikTok dan raih kupon sehingga RM25,000. Bukan tawaf pusingan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai hari kiamat. Malaikat di langit saja begitu banyak. Maka sebagaimana Allah Ta'ala ada rumah di langit, maka Allah juga berkehendak agar dia ada rumah di bumi ini, Masya Allah. Satu-satunya tempat yang Allah namakan, masjid yang Allah namakan, Allah nisbahkan, Allah idafatkan nama masjid itu dengan nama Baitullah, hanyalah Masjidil Haram sahaja, Masya Allah. Untuk Allah Ta'ala jadikan Masjidil Haram ini sebagai markas perhimpunan umat Islam, markas orang-orang saleh, markas orang-orang taat yang akan berhimpun sepanjang tahun. Ketika mana Allah menciptakan dunia ini, Masya Allah, waktu itu keadaan di sekeliling Kaabah, waktu itu ada 3 keadaan. Biasanya tempat yang kita nak jadikan tempat yang istimewa, tempat perhimpunan orang ni, lokasi itu kita pilih, dan Allah telah pilih lokasi itu 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Allah telah memilih tapak Kaabah itu bakal menjadi, Masya Allah, bakal menjadi tapak pusat markas perhimpunan umat Islam di Baitullahil Haram yang terbesar sekali, Masya Allah. Kerana itu kata ulama, Allah jadikan masjid Jabal Abi Qubais itu, dia adalah merupakan daripada akar Jabal Abi Qubais itulah mengalirnya sehingga menjadi tapak Kaabah itu. Dan Jabal Abi Qubais itulah yang menjaga batu Hajarul Aswad ketika mana berlakunya banjir, sehingga batu Hajarul Aswad tidak hanyut dalam banjir, tetapi dijaga oleh Jabal Abi Qubais. Sebab itulah, Masya Allah, Jabal Abi Qubais yang merupakan bukit yang tertua yang pertama di atas dunia ini, Buq'ah yang pertama, bukit yang pertama, ibu segala bukit dan gunung di dunia ini adalah Jabal Abi Qubais. Maka di sanalah tempat di mana Allah pilih untuk Allah telah jadikan Baitullahil Haram ni, yang Allah namakan Baitul Atiq, yang mana Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim AS datang bawa isterinya Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail AS yang masih kecil, hantar isterinya ke sana. Waktu itu Nabi Ibrahim tak tahu satu hari nanti tempat ini akan menjadi begitu makmur, begitu indah, kerana pada hari Nabi Ibrahim sampai di situ, Baitullahil Haram dan sekitarnya, Masya Allah, wadin ghairi dhi zar'in, satu lembah yang mana manusia tak ada, binatang tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, kering kontang. Macam mana Nabi Ibrahim AS, satu orang manusia yang begitu yakin, waktu dia meninggalkan anak isteri dia di Baitullahil Haram, waktu itu Masya Allah dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menetapkan keluarga aku, zuriat keturunan aku, seakan-akan Nabi Ibrahim yakin bila ditinggal bini dia, anak dia di situ, mereka pasti tak akan mati, tak akan disisirkan oleh Allah. Sebab bila isteri Nabi Ibrahim tanya Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza, Allah ke yang suruh kita datang ke sini, hantar ke sini, Allah ke suruh abang hantar kami ke sini. Padahal waktu itu isteri Nabi Ibrahim baru lepas bersalin, dibawa daripada Palestin datang ke Mekah, Masya Allah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim tak cakap banyak, hanya angguk saja. Allah nak buktikan inilah keluarga Nabi Ibrahim, yang mana kita dalam semayang ada orang tanya, kenapa kita umat akhir zaman kena berselawat dengan selawat Ibrahimiyah dalam solat kita? Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kamu kena kenal siapa itu keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allah pilih dalam Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al alamin. Keluarga terbaik di atas muka bumi ini, keluarga misali,
jatuh kepada keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, masya-Allah. Alal alamin, di atas sekalian alam. Zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan mereka, masya-Allah, di atas keturunan yang lain, mereka saling, masya-Allah, bersatu padu membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar bukan nabi, tetapi dia punya, masya-Allah, karakter dia sangat kuat membantu kejayaan Nabi Ibrahim AS nak membina markas yang mana Allah telah sebut pada Nabi Ibrahim AS. Wa idh bawwa'na li Ibrahim. Sebutlah ketika mana kami mempersiapkan sebuah tempat untuk Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Li Ibrahim makanal bait. Sebuah tempat di sisi Baitullahil Haram. Allah tusyriki bi syai'a. Di tempat itu aku tak benarkan siapa-siapa pun syirik kepada aku sedikit pun. Wa tahir bait lil taifin wal akifin war ruk'i sujud. Tolong bersihkan Nabi Ibrahim, bersihkanlah baitia, rumahku ini, lil taifin, untuk hamba aku bertawaf, wal akifin, beriktikaf, war ruk'i sujud, dan rukuk dan sujud. Ulama kata Nabi Ibrahim AS, sebelum Nabi Ibrahim bersihkan kawasan itu, Nabi Ibrahim berdakwah ke seluruh dunia, membersihkan jiwa umat dulu daripada syirik, memasukkan tauhid dalam diri umat. Nabi Ibrahim tak bersih kawasan dulu. Kita hari ini nak buat masjid, kita cari tapak dulu. Dah bangun masjid, baru kita cari orang untuk sembahyang. Baru kita pergi jemput rumah ke rumah, kita ajak dia datang ke masjid, memakmurkan masjid. Nabi Ibrahim AS mempersiapkan jiwa manusia dulu untuk datang ke Baitullah. Maka Masya Allah, Nabi Ibrahim AS telah bina Kaabah. Allah sebut dalam Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah telah uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang besar-besar. Nabi Ibrahim ini bukan sekadar lulus, tapi lulus dengan cemerlang. Fa'atammahun, lulus dengan cemerlang. Allah suruh Nabi Ibrahim bina Kaabah. Kalau kita hari ini, orang Bangi ni sebut kita Ustaz kan jutawan, Ustaz harta banyak. Kami nak Ustaz buat sebuah masjid. Kontraktor sendiri, duit sendiri. Dah Ustaz sendiri buat. Kita mungkin beritahu tak apa, duit saya ada, saya akan upah orang lain tolong buat. Tapi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS pakai duit sendiri, pakai tenaga sendiri, fikir sendiri, mujahadah mereka. Nak potong bukit-bukit di Mekah ni adalah batu yang paling pejal di dunia ni. Pengorbanan angkut berdua mereka membina Kaabah. Selesai membina Kaabah, sebab itu Masya Allah satu orang alim, satu orang wali Allah sufi, Masya Allah Syekh Shibli rahimahullah ta'ala, ketika mana anak murid dia bawa balik daripada haji, dia kata, engkau balik daripada haji? Ya, saya balik daripada haji. Sewaktu engkau mengelilingi Kaabah, sewaktu engkau bertawaf di keliling Kaabah, adakah engkau nampak apa benda, satu aura, satu magnet yang menarik hati sekalian manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala daripada seluruh pelosok dunia untuk datang mengelilingi Kaabatullah. Masa kita pergi ke sana, kita nampak banyak bangunan besar di dunia ni, KLCC. Ada orang tawaf KLCC 7 pusingan? Tak ada. Putrajaya yang cantik, tak ramai pun pengunjung nak datang tengok Putrajaya. Tapi Kaabah ni dibangun dengan susah payah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim AS. Pengorbanan keluarga Ibrahim tadilah menjadi sumber yang menarik manusia satu dunia untuk datang ke sana. Sebab itu Allah Ta'ala suruh jemaah haji pergi menunaikan haji ke Baitullah. Allah sebut liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan apa benda yang boleh memberi manfaat, boleh menghidupkan jiwa mereka, jiwa yang mati, jiwa yang lemah. Tengok Kaabah jadi kuat, tengok suasana itu jadi kuat, suasana kerohanian, suasana perhimpunan orang saleh, mengenang kembali sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka tuan-tuan mulia, maka berlakulah ketika mana Nabi Ibrahim AS menjemput manusia ni setelah membina Kaabah. Nabi Ibrahim buat beberapa permohonan. Salah satu daripada permohonan itu, Rabbana taqabbal minna. Ini kita kena belajar daripada Nabi Ibrahim. Selepas buat amalan besar, kita kena berdoa minta qabuliyah, penerimaan daripada Allah. Lepas sembahyang minta Allah kabul. Lepas kahwin minta Allah kabul. Lepas kita buat masjid, minta Allah makbulkan masjid kita. Buat madrasah, minta Allah makbulkan madrasah kita. Bila kita kahwin, minta Allah makbulkan keturunan kita. Bila kita belajar ilmu, jadi ulama, minta Allah makbulkan ilmu kita. Kalau kita mengarang kitab, kita kena minta qabuliyah agar Allah terima
makbulkan kitab kita sebagaimana Allah makbulkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Qabuliah ini penting. Nabi Ibrahim minta qabul daripada Allah. Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim AS. Allah terima ibadah dia. Yang kedua, wa arina manasikana. Ya Allah, ajarkan kami manasik haji. Saya boleh jemput orang datang, tapi nak buat tawaf sa'i, itu saya tak pandai. Tahallul saya tak pandai. Wukuf saya tak tahu. Mabit saya tak tahu. Melontar saya tak tahu. Tolong ajarkan kami ya Allah. Allah ajarkan Nabi Ibrahim manasik haji dan umrah, Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim minta doa yang ketiga. Ya Allah, lahirkan daripada keturunan aku, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkan daripada aku seorang rasul yang datang daripada keturunan aku ni, keturunan Arab. Daripada keturunan Quraisy ini, lahirkan seorang rasul yang akan datang ke dunia, buat 3 kerja, iaitu dakwah, ta'lim dan tazkiyah di kalangan umat ini. Maka tuan-tuan mulia, ketiga-tiga doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naiklah Nabi Ibrahim di atas Jabal Abi Qubais, melaungkan azan. Bukan melaungkan azan macam azan kita hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi azan itu sama dengan apa yang Nabi SAW sabdakan, apa yang Nabi SAW sampaikan. Dalam Islam kita ni tuan-tuan mulia, haji disyariatkan pada tahun yang ke-9 Hijriah. Tapi Nabi SAW tak buat haji terus pada tahun ke-9 itu. Kerana semasa Nabi berdakwah di kota Mekah, tempat yang dulunya menjadi markas tauhid telah berubah menjadi markas syirik. Banyaknya manusia syirik pada Allah. Dan waktu itu orang Arab Jahiliyah datang bertawaf dalam keadaan telanjang di keliling Kaabah. Jadi bila Islam dah tersebar, tahun ke-9 Nabi SAW telah utuskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Hurairah, walaupun tahun ini dah turun perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi Masya Allah, kata Nabi, aku tak pergi tahun ini. Tapi tahun ini tahun persiapan haji. Apa persiapan haji? Yang pertama, iklankan kepada seluruh warga yang melaksanakan haji pada tahun ini, tahun ke-9, alla yatufa ba'da hadzal 'am. Selepas daripada tahun ini, tak ada seorang pun orang musyrik boleh datang menunaikan haji lagi di Baitullah. Seorang musyrik tak boleh, yang datang menunaikan haji mestilah seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita pun sama juga. Bersihkan syirik dalam jiwa manusia dulu, baru Nabi bersihkan Mekah dan Madinah tadi, Masjidil Haram tadi, daripada Masya Allah penyembahan berhala dan sebagainya. Yang kedua, alla yatufa ba'da hadzal 'am, Masya Allah, uryanun. Tak ada siapa boleh bertawaf menunaikan haji dalam keadaan telanjang. Dan diiklankan di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, bahawasanya mulai daripada tahun depan, haji bukan lagi ditunaikan cara haji jahiliyah, tetapi tahun depan kita akan melaksanakan haji bersama dengan Rasulullah SAW. Ada manasik yang baru. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW mengumumkan haji, lafaz kalimah pengumuman, pengisytiharan Nabi itu sama dengan lafaz azan Nabi Ibrahim AS. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Rasulullah jemput kita haji? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha kataba alaikum hajja baitihil haram. Sesungguhnya Allah telah wajibkan ke atas kamu menunaikan haji di Baitullahil Haram. Ala fahujju. Ketahuilah, jemputlah kalian semua menunaikan haji. Jemputan Nabi Ibrahim ni telah disambut oleh sekalian manusia di seluruh dunia. Hatta orang yang belum lahir lagi. Di alam roh, kita semua menyahut panggilan Nabi Ibrahim AS. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika mana Nabi mengumumkan, tuan-tuan mulia, tak salah saya hari Khamis Nabi umumkan, Masya Allah, keberangkatan nak melaksanakan haji. Maka waktu itu gembiranya para sahabat dapat perintah melaksanakan haji. Dulu kita menyaksikan Mekah ni dipenuhi dengan berhala, ditunaikan dengan cara haji jahiliyah. Kali ini kita dapat melaksanakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dalam melaksanakan haji bawa semua ahli keluarga dia.
Nabi tak tinggal cucu, Nabi tak tinggal anak, Nabi tak tinggal isteri. Semua isteri Nabi, Nabi pergi. Nabi bawa. Bahkan Nabi bawa bersama dengan baginda SAW 100 ekor unta untuk Nabi SAW korbankan pada hari raya haji nanti. Cukup dengan sepotong ayat. Untuk korban, Nabi tak perlu tazkirah tentang korban. Untuk Rasulullah SAW cukup Allah beritahu, inna a'tainakal kautsar. Kami banyak bagi nikmat pada kamu. Fasalli li rabbika wanhar. Sebagai tanda bersyukur, tunaikan sembahyang sunat Aidul Adha 2 rakaat. Wanhar, sembelih binatang korban. Sepatah perkataan, Nabi terima perintah Allah, tapi Nabi sembelih 100 ekor unta. Untuk Nabi bawa bersama dengan Nabi. Bayangkan, kafilah Rasulullah ni begitu besar. Ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah bagi kemuliaan pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluarga Abu Bakar lah yang mempersiapkan perjalanan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dan perjalanan Nabi nak pergi haji daripada Madinah ke Mekah pun, Abu Bakar menyediakan dia punya zamalah dia. Tim Abu Bakar mengiringi keberangkatan Nabi menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Sampai di Bir Ali, tuan-tuan mulia, Masya Allah, Nabi SAW telah mula memakaikan ihram. Waktu itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, aku yang menyapukan wangi-wangian di tubuh badan Nabi SAW, dan aku melihat waktu Nabi berdiri, dia punya cahaya daripada wabis, cahaya daripada minyak wangi yang diletakkan di celah mafraqi ra'sin Nabi SAW, di belahan rambut Nabi itu kelihatan memancar sewaktu Nabi membacakan niat ihram. Masya Allah, Nabi SAW membaca niat ihram, labbaika hajjan wa amratan la riya'a fihi wa la sum'ah. Aku datang ya Allah menunaikan haji dan umrah. Sebab itu ulama bersependapat, qaul muhaqqiqin mengatakan Rasulullah SAW ini melaksanakan haji qiran. Sebab niat Nabi SAW itu labbaika hajjan wa umratan. Aku datang menunaikan haji dan umrah. Kalau Nabi niat tamattu', nescaya Nabi akan niat labbaika umratan saja, sebab umrah dulu baru haji. Kalau Nabi SAW niat itu niat ifrad, nescaya Nabi SAW akan berniat labbaika hajjan saja tanpa umrah. Tapi bila Nabi kata labbaika hajjan wa umratan, menandakan bahawasanya perjalanan Nabi untuk melaksanakan haji adalah haji qiran. Jadi kita sikit sekejap perjalanan haji. Saya nak cerita tentang bulan Zulhijjah, tuan-tuan mulia. Bulan haji ini bermula pada bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah, berakhir pada bulan Zulhijjah. Tapi bukan sampai hujung bulan. Sampai 13 hari bulan Zulhijjah saja bulan haji. Selebih pada itu bukan bulan haji. Kerana amalan haji terhenti pada hari tanggal 13 hari bulan Zulhijjah. Masya Allah. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian. Tetapi amalan haji telah pun bermula daripada bulan Syawal. Maka bila kita masuk ke dalam bulan Zulhijjah nanti, maka tuan-tuan, Nabi SAW terlebih dahulu mengingatkan kita tentang kemuliaan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ulama buat kajian ketika mana Allah Ta'ala firman, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang bersepuluh. Wa layalin ashr, demi malam yang bersepuluh. Ulama buat kajian, dalam kalender Islam ni, ada hari yang termulia, ada 10 hari yang termulia. Bila Allah sebut demi malam yang bersepuluh, maka ulama buat kajian dalam kalender Islam, manakah yang lebih afdal, 10 hari akhir bulan Ramadan atau 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Maka ada ulama kata kita gabungkan dua-dua senang. Dua-dua ni mulia. Dari segi malam, kalau kita ambil bahagian malam, sudah tentu malam yang termulia adalah malam 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sebab dalam banyak-banyak malam itu, terdapat satu malam yang paling mulia yang dipanggil malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadat sepanjang malam itu, satu malam itu dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Tetapi tuan-tuan mulia, dari segi siang pula, dalam kalender Islam, siang yang terafdal adalah 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kenapa? Dalam 10 Zulhijjah ini terdapat satu hari yang paling mulia dalam sejarah Islam, itulah hari Arafah. Yang mana dihimpunkan di dalamnya ibu bagi segala ibadat. Masya Allah, ulama kata kenapa 10 hari Zulhijjah ni menjadi terafdal. Sebab Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, ma min ayyamin, tidak ada hari dalam sejarah Islam, dalam kalender Islam,
al-amalu salih fihinna, beramal soleh di dalam hari-hari ini, ahabba ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashri, yang terlebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini. Faqalu, berkatalah para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, buat ibadat dalam musim ini adakah lebih baik daripada berjihad jalan Allah? Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun, melainkan seorang lelaki yang keluar ke jalan Allah berjihad, kharaja bi nafsihi wa malih, dia keluar dengan nyawa dia, dengan harta dia, walam yarji' minhu syai'un, dia tak bawa balik satu apa pun, berarti dia gugur syahid di jalan Allah, maka di waktu itu lelaki itu lebih afdal daripada mereka yang duduk di Malaysia tapi menghidupkan 1 hingga 10 hari bulan Zulhijjah. Tuan-tuan mulia, ulama buat kupasan. Kenapa hari itu paling mulia? 10 hari ini. Ulama kata kerana di dalam 10 hari ini terhimpun 4 amalan yang teragung yang dipanggil ummahatul amal, ibu segala ibadat. Yang pertama, dalam 10 hari ini ada solat. Dan solat paling istimewa adalah 2 sembahyang hari raya. Itu solat yang istimewa dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini. Dan di dalam 10 hari ini juga terdapat amalan yang terafdal, iaitu sedekah, Masya Allah. Juga ada amalan yang istimewa, iaitu puasa. Juga ada amalan istimewa, iaitu haji. Juga ada amalan istimewa, iaitu korban, Masya Allah. 5 amalan yang besar ini ada dalam 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Maka lantaran itulah kita nak masuk bulan Zulhijjah ini, sama ada kita dipilih oleh Allah pergi melaksanakan haji ataupun tidak, tapi kita excited, bergembira, bersemangat, happy, hati kita ni terhibur. Seakan-akan kita nak sambut bulan Ramadan dulu, sekarang kita tak sabar nak menyambut, Masya Allah, 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Kepada mereka yang nak melaksanakan haji, kita ucapkan selamat berangkat insya-Allah. Dan saya Al-Fakir sendiri akan berangkat insya-Allah 8 hari bulan ni, insya-Allah nak berangkat melaksanakan haji. Jadi bila imam kita Ustaz Salman tanya, Ustaz nak cerita tajuk apa? Maka saya kata tak apalah, saya ambil tajuk haji lah, lambayan haji. Tapi malam ini nak ceritakan haji dan korban, insya-Allah taala. Ya. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, dalam perjalanan haji ni tuan-tuan, Masya-Allah, yang tak pergi haji sebenarnya jangan bersedih. Sebenarnya kita masih boleh berkongsi beberapa perkara yang jemaah haji buat. Kita masih berkongsi di sini dari segi kelebihan dan juga amalannya, Masya Allah. Berarti orang pergi haji memang dia dapat feel haji lah. Dia dapat mood haji, dia dapat kelebihan haji, dia dapat berbagai-bagai janji daripada Allah yang besar-besar. Tapi yang tak pergi haji, kalau kita berniat nak pergi haji, di Malaysia pun kita sebenarnya berkongsi beberapa persamaan dengan jemaah haji. Jadi kita jangan sedih, Masya Allah. Sebab itu siapa yang tak pergi haji, sekurang-kurangnya di-share lah, masuklah dalam program korban. Kerana apa? Tak pergi haji pun kita, kerana haji pun amalan Nabi Ibrahim yang sunnahkan. Sunnah Nabi Ibrahim itu haji. Dan juga korban pun sunnah Nabi Ibrahim AS juga. Kita tetap masih lagi berada dalam kumpulan yang sama, insya-Allah ta'ala. Jadi tuan-tuan mulia, ulama buat kajian, haji-haji ni apa tuan-tuan? Haji-haji ni apa? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin menceritakan di antara rahsia-rahsia haji. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita pergi haji? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, amalan haji ini disyariatkan oleh Allah sebagai badalan anil rahbaniyah, sebagai ganti daripada rahbaniyah allati kanat fil milal. Dulunya agama-agama lain mereka mengutamakan rahbaniyah. Siapa nak dekat diri dengan Allah, dia kena jadi rahib. Dia tak boleh makan banyak, dia tak boleh tidur banyak, tak boleh kahwin, tak boleh bekerja. Dia kena pakai kain ihram, minta makanan rumah ke rumah, nak jadi rahib, Masya Allah. Tak boleh buat kerja dunia sama sekali. Bila Islam datang, Islam menggabungkan dunia dengan akhirat. Tak dunia saja, tak akhirat saja. Tapi gabungkan sebagai ganti daripada rahbaniyah itu, Allah syariatkan amalan haji. Lalu Allah Ta'ala binakan sebuah rumah di Mekah sana yang bernama Baitullah. Lalu Allah muliakan rumah itu. Lalu diletakkan juga nama Baitul Atiq.
Rumah tempat di mana Masya Allah orang-orang yang dimerdekakan tengkuknya daripada api neraka akan berkunjung ke Baitullahil Haram. Maka lalu Allah Ta'ala jadikan Kaabah ini maqsadan li'ibadihi, menjadi tempat tumpuan sekalian hamba Allah Ta'ala. Wa ja'ala ma hawali haraman li baiti, dan Allah jadikan sekitar Baitullah ini tanah haram. Kalau kita umpamakan Baitullah tu istana Allah, setiap raja dia ada istana, dan setiap istana dia ada halaman dia, dataran dia, maka dataran bagi istana Allah Ta'ala ini adalah tanah haram itu. Sebab itu kalau orang tanya, kenapa bila kita pergi ke tanah haram, kita tak boleh buru binatang buruan? Kenapa kita tak boleh patahkan pokok-pokok dalam tanah haram? Kerana itu umpama kita memasuki kawasan istana raja. Memang istana raja tak boleh kita petik bunga-bunga dia. Tak boleh kita kacau binatang-binatang. Ini raja punya. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjemput para hamba-Nya untuk datang merendahkan diri ke Baitullah, datang sebagai hamba yang sebenar-benarnya. Sebab itu bila kita nak pergi haji, saya beritahu ada beberapa benda yang kita buat bila kita nak pergi haji ni tuan-tuan. Sebab tu amal haji ni besar sangat pahala yang Allah janjikan. Dua janji besar yang Allah nak bagi pada yang akan pergi haji. Yang pertama, Masya Allah, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladat ummu. Siapa yang menunaikan haji sepanjang perjalanan haji, lam yarfus, tidak berbuat satu dosa kecil, walam yafsuq, tidak bercakap perkataan yang kotor, raja'a kayaumin waladat ummu, dia akan balik seperti bayi yang baru dilahirkan. InsyaAllah bagi laluan pada azan insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama menceritakan tentang intisari perjalanan haji, yang mana ulama membuat kajian kenapa Allah telah jemput kita ni para hamba-Nya. Yang pertama sekali, kenapa dalam banyak-banyak rukun Islam kita kena buat awal. Sembahyang kena segera, puasa kena segera, zakat kena bayar dengan segera. Tetapi haji saja yang kita dibenarkan wajibun alat tarakhi. Kita boleh buat haji ni selagi mana kita yakin kita dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, mudah perjalanan sebelum kita mati, maka diwajibkan kita melaksanakan haji, tapi berlambat-lambat. Kata ulama, seakan-akan Allah Ta'ala ni begitu kasih pada hamba Dia. Waktu kita lahir ke alam dunia ni, waktu itu kita tak ada satu dosa pun pada diri kita ni. Hati kita ni tak ada satu titik hitam pun melekat di hati kita. Namun demikian, sepanjang perjalanan, Masya Allah, kita nak melaksanakan, menjalani kehidupan kita di dunia ni, Masya Allah, daripada awal kita lahir sampai kita dewasa, banyak sangat dosa dan kesilapan yang kita buat yang menyebabkan hati kita menjadi kotor dan hitam. Allah Ta'ala cabar syaitan, kamu boleh sesatkan hamba aku sebagaimana yang engkau kehendaki. Kau boleh sesatkan mereka, kau boleh hasut mereka, kau boleh rosakkan mereka dengan dosa dan maksiat. Tetapi selaku Tuhan yang sayang dan kasih pada hamba Dia, Allah juga nak hamba dia kembali ke alam akhirat sebagai orang yang berjaya. Lalu Allah buat satu percaturan di mana haji inilah adalah amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa hamba-Nya, sehingga akhirnya berkat melaksanakan haji, hamba yang kotor tadi akan kembali ke kampung halamannya putih, bersih seperti hari pertama yang baru dilahirkan. Sebab itu bagusnya, sama ada kita ni dalam perjalanan haji itu meninggal dunia, ataupun Masya Allah balik daripada haji itu jangan lama-lama sangat. Kalau boleh lah, walaupun mati itu Allah yang tentu. Tapi kalau boleh, insyaAllah Ustaz saya malam ni malu sebenarnya nak ceramah. Depan saya ada dua tokoh penceramah yang hebat. Ustaz Said Nur Hisham, adinda saya ni, Masya Allah, baru semalam berjumpa dengan beliau. Beliau datang ke tahfiz saya di Jerantut dalam orang kata kunjungan yang tak dijangka-jangka. Saya khabar ke Ustaz, kalau kita beria sangat merancang, kadang-kadang tak jadi. Tapi Alhamdulillah semalam dapat bersama dengan beliau, dapat naik kuda bersama dengan beliau. Alhamdulillah waktu tengah hari Ustaz, pukul 12 tengah hari naik kuda. Itu yang muka hitam sikit ni. Tapi tak apa, saya kata ini persiapan nak pergi haji. Orang lain nak pergi haji beriswak, ada orang nak pergi haji di training macam-macam. Saya nak pergi haji, saya naik kuda hari-hari insya-Allah, nak bagi tenaga energi nak buat haji insya-Allah supaya mudah-mudahan kuat insya-Allah. Di belakang sana kita ada adinda saya juga Ustaz Zodi, masya-Allah. Malam ni kami akan berhimpun untuk bersama-sama lah, orang kata bersilaturahim sebelum nak berangkat melaksanakan haji. Sebab Ustaz Zodi pun akan sama dengan kita juga, Insaf Travel. Saya daripada Jat Travel akan pergi bawa jemaah hampir 500 orang lebih lah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah, hikmah yang pertama kenapa syariat haji disyariatkan, Allah memang buat percaturan, persiapan bagaimana Allah telah nak sucikan hamba dia ni sebelum mati. Sebab itu pada hari Arafah itu, ketika mana Allah Ta'ala melihat para hamba dia berhimpun di hari Arafah dengan penuh kehambaan, dengan penuh tawaduk, dengan penuh rasa hina dina, dalam keadaan kusuk masai, maka Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat, maza arad haulai. Dia ni datang ramai ni, kumpul-kumpul ni kat sini tengah panas, tinggalkan mereka punya tempat tinggal mereka. Mereka nak apa? Mereka nak apa? Malaikat kata, ya Allah, mereka mengharapkan keampunan di sisimu, ya Allah. Allah kata, kalau begitu aku ampunkan semua dosa-dosa mereka. Malaikat kata, dalam ramai-ramai ni hak tu tak berapa beria, ya Allah. Tak ikhlas dia orang ni, aku nampak. Tahu dia orang ni tak ikhlas, tak bersungguh-sungguh bertaubat, tidak nasuha, kata malaikat. Allah kata, demi kemuliaan aku hari ni, tak ada siapa yang terkeluar daripada rahmat aku. Yang bertaubat sungguh-sungguh pun aku ampunkan, yang bertaubat main-main pun aku ampunkan. Maka pada hari itu, tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu, aku tak pernah melihat satu hari yang mana syaitan menjadi begitu hina, aghyazu paling marah, ahqaru paling hina, dan dia merasa paling tersingkir daripada rahmat Allah, dia rasa geram sangat-sangat, melainkan syaitan begitu kecewa pada hari Arafah. Dalam bulan Ramadan, Allah merdekakan 1 juta roh tiap-tiap hari daripada neraka. 1 juta sepanjang bulan Ramadan. 1 juta sehari,
30 hari Ramadan, 30 juta roh. Tapi pada hari Arafah, satu hari lebih banyak daripada sebulan bulan Ramadan. Mudah-mudahan jemaah haji yang pergi haji pada tahun ini, insya-Allah termasuk di antara mereka yang dimerdekakan tengkuk mereka daripada api neraka Allah Ta'ala. Hari itu syaitan taburkan pasir atas kepala dia. Aku memang berusaha, aku buat deal dengan Allah Ta'ala. Panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Aku nak bawa seramai mungkin anak Adam masuk neraka dengan aku. Tapi bila Allah tunjukkan rahmat dia, Allah cabar syaitan. Aku challenge kamu. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailik wa rajlik wa syarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum. Buatlah apa saja engkau punya kemampuan untuk sesatkan hamba aku, tapi selaku Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku akan tunjuk kasih sayang aku pada hamba-Ku. Hari ini aku ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Sebab itu ulama kata hakikat haji ni yang pertama, tuan-tuan. Apa hikmah haji? Tuan-tuan boleh, yang pertama orang pergi haji ni tarkul mahbubat wal marghubat. Orang pergi haji ni dia kena tinggalkan kesayangan-kesayangan dia dan dia kena tinggalkan hobi-hobi dia. Tuan-tuan nak tanya, orang yang hobi dia naik motor, tuan-tuan, 45 hari tak boleh naik motor. Kita ada ikon pemotoran kita. Orang yang hobi naik motor tengah hujan, tengah panas, tiba-tiba pergi haji 45 hari tak naik motor. Macam mana dia punya korban perasaan dia? Ada orang yang mana hobi dia apa? Memancing. 45 hari tak boleh memancing. Meninggalkan hobi. Ini satu pengorbanan. Wa mahbubat, kesayangan. Baru ni ada satu, kami buat kursus haji dekat apa ni, baru ni, Marriott baru ni. Seorang abang tu dia sembahyang subuh dengan saya. Lepas sembahyang subuh, saya tanya, abang pergi haji tahun ni, insyaAllah. Tapi inilah Ustaz, saya rasa berat sangat nak tinggalkan anak saya ni. Tak pernah tinggal anak. Saya kata, bang, itulah tujuan pergi haji. Memang Allah Ta'ala nak suruh kita tinggalkan 8 perkara yang kita sayang. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Allah nak tengok kita lebihkan cinta 8 perkara ataupun tidak. Memang selama ini tak nampak. Tapi bila jemput pergi haji, saya tak boleh pergi haji sebab saya tak boleh tinggalkan anak saya. Itu maknanya dah melampau. Memang kita sayang anak ni satu sunnah. Allah suruh kita layan anak bini. Tapi bila datang jemputan haji, jemputan kerja, bertembung dunia dengan akhirat, kita kena pilih Allah dan Rasul dahulu. Kena pilih haji daripada yang lain. Jangan kita tangguhkan haji kerana benda-benda lain. Jemputan Allah tak datang berkali-kali. Kita bimbang Allah jemput sekali tak nak pergi, kali kedua tak nak pergi, kali ketiga tak nak pergi. Tapi saya beritahu bang, ulama beritahu man taraka syai'an lillah. Siapa yang berani tinggalkan sesuatu hobi pun kita tinggal kerana Allah. Ya Allah, demi Allah, aku tinggalkan hobi aku, ya Allah. Aku tinggalkan keluarga aku, anak aku kerana-Mu, ya Allah. Awadahullahu khairan minhu. Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Bukan maksudnya Allah ganti bini baru, tuan-tuan. Allah bukan ganti anak baru. Allah ganti isteri dengan perwatakan yang baru, anak dengan perwatakan yang baru, suasana rezeki dengan perwatakan yang baru. Kita nak pergi ni, kita belanja duit. Kita ingat kita belanja duit ni habislah 60,000, 80,000, 120,000. Allah akan ganti yang lebih baik. Sebab itu doa haji, waja'al tijaratana tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan perniagaan kami ni, perbelanjaan kami pergi haji ni, perbelanjaan yang tak akan rugi. Nabi jamin siapa pergi haji, pergi umrah, akan disingkirkan kemiskinan dan kefakiran daripada hidup mereka, sebagaimana api menanggalkan karat daripada besi. Siapa nak kaya, siapa tak nak miskin, siapa tak nak apa-apa, pergi haji selalu, insya-Allah dia akan jadi orang kaya, insya-Allah Ta'ala. Bukan kaya duit, kaya perasaan, kaya jiwa, insya-Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Yang kedua, bila kita pergi haji ni, tuan-tuan mulia, hikmah kita pergi haji ni, Allah Ta'ala suruh kita sebelum pergi ni, kita kena datang dengan jiwa hamba. Kalau siapa datang dengan jiwa tuan, Allah tak terima haji dia. Tapi cara macam mana? Allah Ta'ala suruh semua jemaah haji ni, sebelum pergi haji, koyakkan pakaian kemuliaan kamu semua. Kita semua ni, di Malaysia, bos-bos semua, tuan-tuan. Semua pengarah-pengarah. Kita semua orang hebat-hebat. Maka Allah Ta'ala nak
nak timbulkan jiwa hamba, kata ulama, selama ini yang menghalang kita jadi hamba Allah tu adalah kita punya pakaian tadi, uniform tadi. Rupanya saya ingatkan uniform orang biasa je. Ustaz-ustaz pun ada uniform. Kami ni pun ustaz-ustaz yang tak pernah tanggal serban, tak pernah buang redak, tak pernah pakai tanggal jubah ni. Ustaz-ustaz pun kena koyakkan jubah kamu. Ustaz-ustaz pun kena koyakkan serban dan redak kamu. Kamu jangan datang sebagai seorang ustaz, sebagai seorang maulana, bukan. Kamu datang ke sini sebagai hamba aku. Jadi kena koyakkan pakaian kita. Bila koyak pakaian kita, kita kena pakai apa? Pakai pakaian jenazah kita. Pakai pakaian hari kita mati. Itulah kain kafan kita di bawah, izar, dan juga ridak di bahagian atas. Kita datang sebagai hamba, busuk masai. Dan hari pertama kita melangkah kaki, keluar daripada rumah kita, menuju ke Baitullahil Haram, tak ada siapa yang menemani kita melainkan Allah. Tak ada siapa jaga kita melainkan Allah. Harapan kita tak ada pada siapa pun melainkan Allah. Susah senang kita dengan Allah. Gembira sedih kita dengan Allah. Sakit kita pun dengan Allah. Masya Allah, kita berjalan ni dengan Allah Ta'ala. Dan kita yakin kalau kita mati dalam perjalanan ini, tuan-tuan. Dengar sini baik-baik, tuan-tuan. Kita ini kalau boleh nak mati, lahir di Malaysia, nak mati di Malaysia, betul? Kalau boleh di Bangi inilah saya nak mati. Tapi saya kadang-kadang tengok, saya sangat cemburu kalau orang tu dia keluar daripada rumah dia, dia mati dalam perjalanan haji. Sebab apa Nabi SAW beritahu ada 3 golongan. Ada 2 hadis, satu Nabi sebut, 3 golongan. Salah satu wafdullah. Mereka ni adalah tetamu Allah, delegasi istimewa daripada Allah. In sa'alu a'tau. Kalau mereka minta apa-apa, pasti diberikan oleh Allah. In da'au ajabu. Seandainya mereka berdoa, pasti akan diperkenankan oleh Allah. Al-ghazi fi sabilillah. Orang yang berperang jalan Allah Ta'ala. Wal haj wal mu'tabir. Orang menunaikan haji dan menunaikan umrah, Masya Allah. Nabi beritahu dalam hadis yang lain, siapa yang keluar daripada rumahnya untuk berjihad jalan Allah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan haji. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan umrah, ditakdirkan dalam perjalanan itu mereka menemui kematian. Mati dalam perjalanan. Maka dituliskan untuk mereka pahala jihad, dituliskan untuk mereka pahala haji, dituliskan untuk mereka pahala umrah setiap tahun sampai hari kiamat. Tuan-tuan mulia, kalau kita mati di Malaysia, sekali haji sekali je lah tulis. Masa kali pertama saya menunaikan haji tahun pertama, malam Arafah tu saya duduk sebelah seorang pakcik ni lah, abang lah, dipanggil bro lah dia ni. Dia rasa dia muda. Nama saya Husin Pak Wan Maulana, orang Ipoh. Saya ni toki restoran. Siapa yang tak kenal Husin Pak Wan, dia bukan orang Ipoh Maulana. Kena cek IC dia. Saya ni Husin Pak Wan. Tapi saya ni nakal sikit Maulana, dia kata. Tak apa abang, nakal-nakal pun abang ada kat Arafah malam ni, insya-Allah lah abang. Cakap Maulana, apa kata kita kebetulan saya duduk tidur sebelah Maulana ni malam ni. Saya nak ambil gambar selfie dengan Maulana, insya-Allah. Mana tahu kawan-kawan kita tengok kat Malaysia dia cemburu tengok kita. Dia pun ambil gambar dengan saya, selfie, pop, dia hantar kat kawan-kawan dia dekat Ipoh. Masya-Allah. Beruntung Tuan Haji dapat pergi haji, kawan-kawan ni nyangkat dia lah tahun ni, masya-Allah. Malam tu kita dapat buat qiyamul lail sama-sama dengan dia, malam Arafah, qiyamul lail kita buat tahajud. Pagi besok kita berzikir, kita berdoa. Masuk je wukuf tuan-tuan, kita bersama-sama berwukuf dengan dia. Tiba-tiba saya dengar keesokan hari, rupanya hari Arafah tu dia terjatuh, kaki dia terluka dan dia dimasukkan di hospital. Hari pertama potong sampai paruh lutut, hari kedua potong lagi, hari ketiga meninggal dunia, masya-Allah. Anak-anak bini dia pun datang pergi tengok ayah dia, tetapi dikebumikan di sana, masya-Allah. Saya kata orang yang terpilih meninggal dunia di tanah suci ni, tuan-tuan mulia, masya-Allah. Satu golongan yang sangat mulia dan sangat istimewa, sebab pahala haji dia akan tercatat dalam buku catatan dia setiap tahun. Walaupun hanya tahun itu dia tak habis lagi haji dia, dia meninggal dunia di Arafah, belum sempat dia pergi Muzdalifah, belum sempat dia melontar jamrah, belum sempat tawaf dan sa'i, belum sempat tahallul. Tuan-tuan mulia, Allah tulis pahala dia untuk melaksanakan haji umrah tiap-tiap tahun. Datang musim baru, catat pahala haji. Datang tahun baru, catat lagi pahala haji. Dan dia akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ketika mana orang lain semua kelang kabut.
Ada orang bertempik bangun di padang mahsyar. Ada orang meraung di padang mahsyar nanti. Bising, kepoh tuan-tuan. Tapi orang yang mati sewaktu menunaikan haji, insya-Allah dia akan bangkitkan di padang mahsyar mulabbian dalam keadaan membacakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Masya-Allah. Bertuahnya orang mati tengah haji, tengah umrah. Dan saya kadang-kadang bila saya semayang, tuan-tuan, jenazah orang mati masa musim haji ni, tak kira lah 45 hari tu dia mati. Saya kata dia ni memang orang paling bertuah sekali di dunia. Sebab apa tuan-tuan mulia? Yang mati itu pun dah bersih macam bayi yang baru dilahirkan. Yang semayang ke jenazah dia 3 juta orang tu semua yang dah suci bersih macam tu. Takkan Allah tak terima doa mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Ya Allah, muliakan tempat dia, luaskan pusara dia, mandikan dia dengan air salji, air sejuk. Masya-Allah. Wa naqqihi min khataaya, Allah bersihkanlah dia daripada segala kotoran-kotoran, dosa-dosa. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih dibersihkan daripada kotoran-kotoran. Bertuahnya orang mati tengah musim haji. Tahun 2-3 tahun lepas, masa panas sangat tu, saya tengok depan mata saya 500 orang Mesir, tuan-tuan. 500 jemaah haji, majoritinya orang Mesir mati tepi jalan. Tepi itu dalam keadaan masih memakaikan ihram. Saya kata di padang mahsyar nanti, mereka tak risau apa dah. Orang lain kelang kabut, takut kena hisap, takut kena macam-macam. Mereka ni Allah cabut perasaan takut. Mereka dimuliakan oleh Allah sebab mati dalam melaksanakan haji. Lepas tu jangan takut nak pergi haji. Kalau mati di sana, Alhamdulillah. Sepatutnya kalau balik tu yang takut. Sebab balik tu, dulu dah bersih rekod. Saya kata, rekod dengan JPJ baru habis. Selama ini banyak saman-saman. Tiba-tiba dah bersih tu, tiba-tiba buat pula rekod baru, tuan-tuan. Kita patut tak ada rekod dah, balik haji. Tapi syaitan, dia tak akan biarkan. Sebab itu, orang tanya saya, Ustaz, nak tanya Ustaz, kenapa segala rukun haji ni kita buat sekali je? Tapi melontar ni kita kena buat 70 biji batu kita kena melontar. Mana melontar syaitan ni 70 kali. Maknanya balik haji pun syaitan kacau lagi. Kena berlawan lagi dengan syaitan. Maka sebab itu tuan-tuan mulia, datanglah kita melaksanakan haji ni. Yang ketiga, apa yang membezakan haji dengan yang lain? Ulama kata Allah jemput kita pergi ke Baitullah untuk buat kerja yang kita tak pernah buat di kampung kita. Bukan hobi ni. Kerja yang kita buat ni, tawaf, sa'i, tahallul, ini semua kerja yang kita tak pernah buat di kampung kita. Dan kita kena buat. Tak pernah berlari. Anak-anak kena berlari. Tak pernah tawaf, kena tawaf. Tak pernah sa'i, kena sa'i. Tahallul. Baru ni saya buat umrah akhir Ramadan. Seorang budak daripada France, kawan saya, Masya Allah, dia simpan rambut 2 tahun. Dia kata, Maulana, semua benda saya boleh korban, tapi rambut ni, ya Allah, beratnya nak buang rambut ni. Saya kata, kalau engkau buang rambut ni, pahala engkau paling besar sebab engkau sayang rambut ni, kau korbankan juga. Sampai toke Pakistan tu yang salon tu, toke salon, tak apa, untuk rambut engkau ni, aku bayar. Yang penting kau cukur rambut engkau malam ni. Akhirnya dia pun cukur rambut dia, Masya Allah. Banyak orang korbankan rambut dia. Ada artis rock pergi dengan saya, tuan-tuan. Kami ni Maulana 30 tahun tak pernah potong rambut. Tapi bila datang ni, semua kawan-kawan saya, gitaris saya dah cukur. Saya punya drama saya dah cukur. Saya punya bassist dah cukur. Saya seorang lagi belum cukur. Kita kata, abang cukur lah, insya-Allah. Buang rambut jahat tu. Kita bawa balik rambut baik ke Malaysia, Masya Allah. Akhirnya kita pujuk, last sekali cukur juga dia, Masya Allah. Maulana, saya ni 3 hari tak nak tengok cermin. Saya memang, Allahu Akbar, malu nak jumpa orang. Jangan siapa-siapa ambil gambar saya, jangan siapa-siapa viralkan. Saya sangat malu. Tuan-tuan boleh, ini kita pergi haji dan umrah, kita buat benda yang nafsu kita tak suka, dan benda yang aktiviti yang kita buat ni adalah benda yang kita tak pernah buat. Tuan-tuan pernah jadi gelandangan di Malaysia? Tak pernah. Tapi malam mabit tu, tuan-tuan, saya tidur atas kotak malam tu tepi jalan. Saya cakap kat kawan-kawan, selama ini kat KL kita lalu dekat Chowkit malam-malam tengok orang tidur atas kotak, tidur dalam tong. Tapi malam ni alhamdulillah kita merasa nikmat itu, Masya Allah. Buat benda yang kita tak pernah buat. Kita Datuk Tan Sri, kita raja, kita orang besar-besar.
Kan? Tapi kita kena buat apa yang kita tak pernah buat. Kenapa? Allah nak datangkan jemaah haji ke Baitullah dengan jiwa hamba. Kerana hanya Allah telah akan terima amalan daripada seorang hamba yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Apa jiwa hamba yang kita kena pergi waktu kita nak pergi haji, tuan-tuan? Saya cakap kat kawan-kawan yang sedang berukuh dengan saya. Tuan-tuan mulia di saat ini, kita dengan debu Arafah, pasir dengan Arafah ni, tak ada beza, tuan-tuan. Anggaplah diri kita ni sama macam debu di pasir di padang Arafah ni. Tak ada nilai, tak ada harga, tak ada kehebatan, tak ada kemuliaan. Datanglah kita menunaikan haji ni dengan jiwa hamba. Hamba mesti ada dua sifat. Kalau kita datang dengan dua sifat ini, insya-Allah haji kita diterima oleh Allah. Yang pertama, seorang hamba mesti ada al-hubbul khalis, cinta yang mendalam pada Allah Ta'ala. Pergi haji dengan cinta. Siapa pergi haji dengan cinta, segala masalah itu adalah dia punya challenge. Saya kata tuan-tuan mulia, tuan-tuan semua ada hobi kan dekat Malaysia. Orang mancing, ada hobi, mencandak sotong. Suka tak candak sotong? Tapi mabuk tak? Mabuk. Tapi kenapa mabuk-mabuk pun pergi juga? Sebab challenge itulah yang menjadikan hobi itu indah. Kita naik motor, kena hujan, kena panas, ya. Bawa motor Harley. Ini melepuh kita punya peha ni. Orang nampak glamour. Orang kata, wow, motor Harley ya. Rock glide. Masya Allah. Tapi kita tak tahu, seluar kita terbakar, kasut kita terbakar, kita punya peha melelas, tuan-tuan. Tapi demi style punya cara, demi hobi I buat. I tak kisah. Orang kata I apa pun. Hari raya pun I ride motor. Di mana pun, born to be rider. Saya dilahirkan untuk bawa motor. Padahal Allah Ta'ala suruh kita lahir jadi untuk beribadat. Tapi kita bawa motor. Kenapa kita bangga walaupun susah? Sebab kita cinta pada hobi itu. Siapa yang pergi haji dengan cinta, segala susah payah, segala cabaran. Tahun ni katanya panas 40 darjah Celsius lebih. Kita bangga duduk dalam panas tu. Kita enjoy. Masya Allah. Cerita sikit tentang masalah ni, tuan-tuan. Kawan saya, cerita sikit lah. Dia poligami, tuan-tuan. Dia nikah 3 orang. Dia ingat mula-mula tu syok. Bila kali ketiga tu, tuan-tuan, Masya Allah. Bila dia kahwin 3, berlaku perang dunia dalam rumah tangga dia. Dia pun pening-pening pergi ke ziarah kawan saya di Indonesia, di Temboro sana. Pak Kiai, saya ni sedang diuji oleh Allah. Isteri saya lagi perang semua ni. Lagi ngamuk-ngamuk di rumah. Mohon berikan saya satu petua supaya Masya Allah isteri saya ni berdamai. Jadi saya dapat menikmati poligami yang indah, Masya Allah. Pak Kiai bilang, kamu pulang aja. Nggak usah kemari, pulang aja ke rumah kamu. Kenapa Pak Kiai? Saya ingin mencari solusi, Pak Kiai. Pak Kiai bilang, kamu harus tahu, peperangan dalam poligami itu justru seninya poligami. Itu seni dia. Kau tanggung je lah sampai mati, itu memang seni dia. Hari yang kamu hidup dalam poligami ini, hari damai itu hari luar biasa. Tapi hari perang itu hari biasa. Kalau hari orang-orang monogami, hari damai itu hari biasa. Justru hari yang perang itu hari yang luar biasa. Kalau kita isteri satu orang, tapi isteri banyak, kalau hari itu mereka masing-masing gak gaduh, gak perang, berarti hari itu hari yang paling nikmat buat kamu. Kata. Maka pulang aja kamu. Maka tuan-tuan mulia, rupanya poligami pun ada susah payah dia. Orang tak tahu, tak buat dia tak tahu. Maka tuan-tuan mulia, nak menikmati perjalanan haji, mestilah Allah Ta'ala bagi sikit hotel tak selesa. Saya pernah dengar sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham pernah bagi tahu pada jemaah, saya ingat sampai sekarang. Dia cakap apa? Tuan-tuan boleh pilih pakej mana yang tuan-tuan nak pergi. Pakej paling mahal, pakej almas, pakej apa lagi, jauhar, pakej macam-macam, silver, golden, macam-macam pakej mahal. Tapi tuan-tuan tak boleh pilih pakej ujian mana yang Allah nak bagi dekat kita. Allah Ta'ala akan uji masing-masing. Tapi bila kita diuji, kita seronok. Sebab berarti kita dalam pandangan Allah Ta'ala. Allah sedang pandang kita. Jadi Allah Ta'ala sedang jemput kita. Maka kita enjoy, kita melaksanakan haji ni dengan jiwa kehambaan. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala. Saya nak cerita haji dan umrah. Umrah sikit, haji sikit insya-Allah. Yang kedua, seorang hamba
mestilah datang dengan at-tadallul al-kamil. Merendah diri sehabis-habisnya di hadapan Allah Ta'ala. Kita rasa diri kitalah orang yang paling hina. Sebab itu tuan-tuan mulia, Masya Allah, masa saya pergi haji tahun pertama jugalah, kami duduk di padang Arafah tu bertaubat, berzikir, berdoa. Saya tengok orang keliling, saya semua menangis, kita pun dah boleh menangis. Ada seorang akak ni jemaah haji datang jumpa saya. Maulana, sekejap saya nak jumpa Maulana. Dia kata, akak tengok semua orang dah nangis Maulana. Ini dah asar dah ni, dah dekat maghrib dah ni. Akak seorang belum menangis. Saya kata, Kak, kenapa akak tak nangis? Ke akak rasa akak tak ada dosa? Dia kata, saya rasa macam itulah Maulana. Saya rasa saya tak ada dosa ni, yang saya payah nak nangis ni. Saya kata, akak hati-hati. Merasakan diri dah bersih, tak berdosa, itulah dosa paling besar sekali. Kalau gitu, akak kena rasa dia akak bersalah lah ni. Akak pun tak banyak dosa dia. Sebenarnya akak rasa dia akak bersih. Itu dosa paling besar. Itu sifat iblis kak. Astaghfirullahalazim. Dia pun duduk nangis. Alhamdulillah. Saya jumpa dia maghrib. Akak dah nangis dah. Alhamdulillah Maulana. Selepas saya rasa diri saya paling hina, paling buruk, paling jahat, baru saya boleh menangis. Kalau kita pergi rasa diri kita ni okey, tahun lepas dah haji, tahun lepas dah haji, tahun lepas dah haji. Jadi saya rasa saya dah tak ada dosa dah. Sebab itu kalau kita pergi umrah, kadang-kadang kita payah menangis. Sebab kita rasa diri kita dah bersih. Sedangkan merasakan diri bersih itulah sebenarnya sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Saya kata, akak dengan Nabi siapa lebih mulia? Nabi SAW pun bertaubat. Di padang Arafah, Nabi menangis, tuan-tuan, daripada Zuhur sampai Maghrib. Saya nak cerita ni satu poin yang menarik, tuan-tuan mulia. Sebab baru ni, saya pergi dengan Ustaz Zudi, Masya Allah. Pergi haji. Jemaah Ustaz Zudi, bila saya cerita ni, dia berkata, awak lah pergi cerita, orang dah habis haji baru cerita. Patutnya daripada awal kami dapat benda ni. Tapi Maulana cerita dah habis haji. Saya kata, jemaah dapat cerita lepas habis haji pun masih untung. Sebab ada setengah orang tak pernah dengar langsung cerita ni. Masya Allah. Tuan-tuan mulia, satu kali Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dia pergi haji. Di Mekah dia berjumpa dengan guru di kalangan para sahabat yang sangat hebat, tuan-tuan. Masya Allah, Imam Ja'far As-Sadiq ini tabi'in lah, tuan-tuan. Orang yang sangat hebat, orang alim, besar di kalangan Ahlul Bait. Ditanya terlintas orang alim ni bila pergi umrah ni, dia berfikir. Ada setengah orang tu ditanya, saya Ustaz kenapa Kaabah ada 4 segi Ustaz? Ada orang tanya, kenapa mesti tawaf 7 kali? Ada orang tanya gitu, itu tanda dia cerdik lah tu. Dia berfikir, kenapa? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia kata, kenapa bila kita melaksanakan haji? Kenapa kita kena mula-mula sekali landing di Arafah? Keluar daripada hotel kita pada hari Tarwiyah tu, selepas kita bermalam di Mina, kita akan mula-mula sekali, perjalanan haji kita bermula di Arafah. Arafah ni ibu segala haji, rukun terbesar haji. Tak sah haji kalau tak ada Arafah, Al-Hajju Arafah. Tetapi kenapa Arafah yang paling besar ni duduk di luar tanah haram? Tetapi ibadat lain semua dalam tanah haram. Mabit di Muzdalifah dalam tanah haram. Kita nanti melontar jambarah dalam tanah haram. Kita akan tahallul, kita akan tawaf dan sa'i di tanah haram. Semua sekali kita buat aktiviti di dalam tanah haram. Tetapi hanya Arafah saja di dalam tanah halal. Maka Imam Ja'far Sadiq bagi jawapan yang sangat indah, Masya Allah. Amazing jawapan ni. Saya tahun lepas pergi, baru dapat jawapan ni. Kali pertama pergi haji tak dapat lagi. Tahun kedua belum lagi. Tahun ketiga belum. Tahun ketiga baru Allah bagi jawapan. Tahun ni dengan izin Allah. Itulah untung jadi mutawif, tuan-tuan. Lebih untung jadi token on a travel. Macam Ustaz Zodi boleh pergi haji tiap-tiap tahun. Tuan-tuan mulia. Jadi setiap tahun pergi haji ni Allah bagi ilmu baru. Sebab tu jangan puas hati dah pergi haji sekali. Kalau boleh kita nak pergi haji lagi berkali-kali. Kalau tak dapat, insya-Allah kita pergi haji, kita buatlah umrah pada bulan Ramadan. Sebab buat umrah dalam bulan Ramadan sama macam menunaikan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan yang cerdas datang daripada Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dia kata? Dia kata, kita ni hamba ni sebenarnya kita dah terlalu jauh dengan Allah Ta'ala. Allah tengok kita ni berjalan sebagai Tuhan diperhati kita semua ni. Hamba aku ni dah jauh sangat dan ni lari pada aku ni. Sebenarnya kata dia, gelaran yang layak untuk Allah bagi kepada jemaah haji ni bukan Dhuyufur Rahmat. Sebenarnya kita ni Al-Abdul Abiq, hamba yang lari daripada Allah.
Dan kesalahan paling besar di dunia ni, seorang hamba yang lari daripada tuan dia di dunia ni, lari pada majikan, tak bagi tahu lagi macam tu, ibadat dia yang sunat tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Doa dia tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadat dia tolak oleh Allah. Itu situasi kalau kita lari pada manusia, tuan kita di dunia ni. Lari pada majikan, tak bagi tahu. Tiba-tiba lari macam tu. Allah sangat murka. Tapi kita ini lari pada Allah Ta'ala. Allah panggil kita, hayya ala salah, hayya al falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang ni Allah panggil kita baca Quran. Kita busy dengan handphone kita, tuan-tuan. Syok dah dengan handphone ni. 3 jam tengok handphone tak rasa. Baca Quran 5 minit dah mengantuk. Sebenarnya kita sangat jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi bila hari Allah jemput kita menunaikan haji, Allah tak bagi gelaran pelik-pelik kat kita ni. Allah bagi gelaran Duyufur Rahman. Ini semua tetamu aku. Saya tengok peliknya Allah ni, tuan-tuan, boleh hebatnya Allah ni. Kalau raja di dunia ni, dia akan jemput orang yang dikenal, orang yang berjawatan, orang yang ada sumbangan-sumbangan, boleh datang. Tetapi Allah ni dijemput orang kudung, orang miskin. Saya terharu bila saya tengok jemaah haji Nigeria. Yang pergi haji ditulis belakang dia, jemaah haji welfare. Ini mereka datang ni dengan ditaja oleh kerajaan Saudi. Datang mereka melaksanakan haji. Saya kata memang Allah yang jemput dia orang ni, bukan siapa-siapa jemput. Kalau biasa ikut jemputan biasa, orang miskin, orang cacat, orang huduh, yang buta mata, tak layak pergi haji. Tapi kerana Allah ni, Tuhan bagi sekalian hamba, yang cacat pun hamba dia, yang hitam pun hamba dia, yang putih pun hamba dia, yang baik pun hamba dia, yang jahat pun hamba dia. Mana seorang budak datang jumpa saya, Maulana, saya ni orang jahat Maulana, hari-hari berzina. Tapi saya tiba-tiba Allah jemput saya pergi umrah. Bila saya pergi umrah, 3 hari 3 malam saya tak balik hotel, saya tidur depan Kaabah. Saya bertaubat, saya menangis. Tiba-tiba dalam mimpi saya melihat satu orang lelaki putih bercahaya muka dia. Dia peluk saya salam dengan dia. Orang beritahu, wahai si fulan, ini Rasulullah. Saya kata, awak baru 3 hari pergi umrah, Allah dah bagi kamu mimpi jumpa Rasulullah. Saya ni bertahun-tahun pergi haji, belum lagi mimpi Rasulullah. Saya cakap kat dia, adik tengok macam mana sayangnya Allah pada kita. Hebatnya Allah ni, dia bukan kira orang berdosa, orang tak ada dosa. Allah nak jemput semua hamba dia, dia berhak. Jadi hamba yang berdosa ni, sebagai tanda adab kita datang ke tuan rumah ni, kita nak ketuk pintu tuan rumah ni, tak boleh melainkan kita kena bersihkan diri kita dulu dengan taubat, dengan istighfar, dengan doa, dengan menangis, dengan zikir. Kita pergi minta ampun pada Allah daripada zuhur sampai maghrib. Kerja kita ketuk pintu rahmat Allah Ta'ala. Allah belum buka lagi pintu ni. Macam kita lah dulu kecil-kecil. Saya pernah dulu kecil-kecil di kampung pergi mandi parit petang-petang, tuan-tuan. Balik ke rumah waktu maghrib, mak tahu kita ni pergi buat apa. Mak tak nak buka pintu. Balik waktu maghrib, tengah malam, mak kat luar pintu. Mak kunci pintu. Nak sangat lagi. Nak buat lagi ke tak? Tak nak, mak minta ampun, tak nak buat lagi dah. Sampai hari ni tak buat. Sekali kena ketuk, kena bermalam di luar pintu rumah. Kita dengan Allah ketuk pintu rahmat Allah. Waktu maghrib, Allah Ta'ala buka pintu kita menuju Muzdalifah, Masya Allah. Muzdalifah maknanya dekat. Dekat maknanya setelah kita jauh dengan Allah, maka dengan berkat taubat, dengan berkat doa kita diterima oleh Allah, Allah terima kedatangan kita, lalu kita masuk ke Muzdalifah. Lokasi pertama, kita dah jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu pula daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Mina maknanya impian terlaksana. Kita semua ada mimpi. Sebelum datang ke haji ni, kita semua ada doa yang kita nak minta pada Allah. Sampai di Mina, segala impian, doa dan harapan jemaah haji telah pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masuk kita pula, Masya Allah, ke dalam, Masya Allah, jamarat, melontar. Ada orang kata, Masya Allah, kenapa dalam perjalanan nak pergi Allah, berjumpa dulu dengan syaitan. Syaitan dalam perjalanan hamba nak pergi menghadap Allah, syaitan musuh-musuh kita ni akan halang kita, dan di sana kita akan buat 2 perkara. Masa kita melontar jamarah, kita sedang melontar 2 perkara. Ada setengah orang kata kita baling syaitan, sebab tu dia orang baling kuat-kuat. Ada orang baling slipper ke syaitan, dia geram sangat, syaitan kau adalah musuh kami. Ada jemaah haji Pakistan, dia pandai main kriket,
dibaling macam main kriket. Dibaling ke syaitan. Tuan-tuan mulia, di jambarah itu kita baling 2. Yang pertama, kita buang segala sifat perangai tak baik kita. Sebelum balik daripada haji, saya dah buang segala perangai tak elok saya dalam mangkuk jambarah ni, Masya Allah. Setiap kali kita melontar 70 kali, 70 sifat mazmumah kita dah buang dalam mangkuk itu, Masya Allah. Saya balik, saya tak ada lagi panah baran, saya tak ada lagi hasad dengki, saya tak ada lagi dendam, iri hati pada orang, dah buang dah semua dah. Yang kedua, saya buat keputusan hari ini saya declare syaitan adalah musuh saya sampai mati. 70 kali kita balik, azam balik ni tak nak lagi menjadi kawan baik dengan syaitan. Sebab sebelum pergi haji kita rasa apa tuan-tuan? Semua orang tak faham jiwa saya. Di dunia ni saya nak buat benda jahat, semua orang tak bagi. Yang bagi hanya satu je makhluk yang izinkan saya buat jahat. Bahkan dia galakkan, dia bagi support kat saya. Yang faham jiwa saya hanyalah iblis saja, orang cakap. Orang lain semua tak faham. Jadi sekarang ni Allah panggil kita pergi haji untuk kita declarekan permusuhan mulai daripada hari ini. Saya bergaduh dengan awak sampai mati. Saya dah mati esok baru berhenti. InsyaAllah sampai mati saya akan bergaduh dengan kamu, syaitan. Lepas tu kena baling 70 kali. Lawan syaitan ni bukan sekali kita menang selama-lamanya. Sekali kita menang, 70 kali pula kita kalah dengan syaitan. Sebab tu kita kena berhati-hati. Maka tuan-tuan, sembelih binatang itu, binatang korban hadi bagi jemaah haji, kita sembelih juga binatang. Macam mana orang di sini sembelih binatang? Sebenarnya kita menyembelih hawa nafsu kita dan kita lawan syaitan sebelum kita menghadap Allah Ta'ala. Maka akhirnya kita pun datang ke Baitullah, tawaf dan sa'i, dan akhirnya sempurnalah tahallul sani bagi kita semua, tuan-tuan mulia. Maka di sana kita menghadap Allah, kita bertawaf seakan-akan kita memuji Allah di sana, bersa'i dan sebagainya, kita jumpa Allah. Kalau di syurga nanti kita dah menghadap Allah, ziarah Allah, tengok Allah, dan Allah iklankan keredaannya untuk kita. Ada orang tanya saya, Ustaz, kita dah dapat tengok Allah, maknanya berarti kita dapat masuk syurga lah Ustaz kan? Sebab jemaah haji, jaminan dia adalah syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazau illal jannah. Haji mabrur tak ada balasan melainkan syurga. Habis lepas jumpa Allah masuk syurga. Mana syurganya Ustaz? Inilah clock tower ni. Kita hari ni duk faham clock tower tu satu benda yang tak berfaedah. Ada orang kata itulah tanda akhir zaman Ustaz. Sebab tu Saudi ni kerajaan dia dah teruk. Dia bangunkan clock tower tu tinggi daripada Masjidil Haram. Saya kata kita ambil sudut positif. Saya kata lepas kita menghadap Allah, kita nak masuk syurga. Cuma syurga ni ada 2 kategori. Syurga bawah-bawah untuk Ashabul Yamin ni macam hotel 3 bintang lah. Hotel 3 bintang ni, ada kawan saya, dia ikut saya pergi umrah dengan saya. Dia kata, Maulana, hotel kita ni, dia punya lobby 3 bintang. Tapi bilik dia 1 bintang je. Aircon dia pun dah nak mati. Memang aircon zaman tahun 80-an dulu. TV pun tak nyala. Dia punya lift dia pun punya lambat. Saya kata itulah umpamanya, kalau siapa dapat syurga bawah-bawah, memang dia tak akan puas hati. Walaupun syurga itu dah mewah, tapi masih lagi belum berpuas hati. Duduk syurga bawah-bawah, nak basuh baju, nak basuh cari dobi, kena keluar daripada hotel. Nak makan aiskrim, kena keluar daripada hotel. Nak minum kopi, kena keluar daripada hotel. Tapi siapa duduk clock tower, sama macam duduk syurga Jannatul Firdaus. Siapa masuk syurga Jannatul Firdaus, nak buat apa pun, nak pergi mandi pantai pun, tak payah keluar daripada syurga itu, kerana pantai ada dalam syurga. Macam mana dalam clock tower tu ada semua benda. Nak minum kopi, ada. Aiskrim, ada. Nak shopping baju, ada. Apa benda yang tak ada dalam clock tower, semua ada. Shopping mall pun ada kat dalam tu. Jadi tak payah keluar daripada situ. Dan saya kata, tidakkah kita lihat syurga itu darajat, bertingkat-tingkat. Maka samalah clock tower itu bertingkat-tingkat. Dan paling atas sekali clock tower itu, ada satu je bilik yang paling mahal, paling istimewa. Macam syurga, ada satu tempat untuk baginda SAW. Itulah syurga wasilah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Itu Imam Ja'far Shadiq ceritakan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi orang tak pergi haji, dia kena rasa cemburu dengan orang pergi haji. Tapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, masih sharekan sedikit pengalaman haji dan perasaan jemaah haji ini kepada orang yang tak pergi haji di Malaysia ni. Iaitu yang pertama, Masya Allah, masuk je 1 Zulhijjah, bila mana kita masuk je 1 Zulhijjah, kita bersama-sama dengan jemaah haji
disunatkan kita berzikir. Masya Allah. Sebab perjalanan haji itu adalah zikir. Kita pun disunatkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kat Malaysia, amalan ni kita tak nampak. Kita tunggu malam raya baru nak takbir. Tapi kalau kita pergi di Arab Saudi, di mana-mana negara Arab, Masya Allah, 1 Zulhijjah di kedai-kedai dah bermula berkumandang takbir. Maknanya kita berkongsi juga suasana gembira, zikir dengan orang jemaah haji. Dan bila kita niat korban, daripada 1 Zulhijjah, kita dah tak boleh potong kuku dan tak boleh merapikan janggut kita. Betul tak? Itu ada persamaan tak dengan jemaah haji? Jemaah haji dia kena berpantang. 13 pantang larang. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Maka sekurang-kurangnya at least 2 benda yang jemaah haji tak buat, kita pun tak buat, insya-Allah taala. Dan tuan-tuan boleh hari Arafah, jemaah haji mereka duduk kat sana berdoa pada Allah dan doa mereka diterima oleh Allah. Kita dekat sini, doa kita tak makbul ke? Tidak, tuan-tuan mulia. Sebenarnya bila Nabi SAW beritahu khair doa yaumi Arafah, doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Berarti bukan hanya jemaah haji saja berdoa dikabulkan oleh Allah. Orang tak pergi haji, duduk dekat bangir ni pun berdoa, Allah kabulkan doa kita sama dengan doa jemaah haji juga. Berarti kita berkongsi doa dengan jemaah haji. Dan pada hari itu ketika mana jemaah haji sedang, dia orang ni puasa bukan puasa makan dan minum. Jemaah haji ni bila dia wukuf di Arafah, dia puasa dari segi tidur dan rehat. Kita orang di sini Masya Allah, kita berkongsi berpuasa pada tanggal 9 hari Zulhijjah tadi, kita berpuasa. Tuan-tuan mulia, bagi jemaah haji, raya adalah Arafah. Hari Arafah itu adalah hari raya bagi jemaah haji. Bagi orang tak pergi haji, 10 Zulhijjah itu adalah hari raya kita. Tapi hari itu kita raikan dengan korban. Tuan-tuan mulia, kalau jemaah haji pada hari Arafah diampunkan dosanya oleh Allah. Bagi orang tak pergi haji, hari Arafah itu kalau kita puasa, diampunkan dosa setahun sebelumnya. Masya Allah. Kita juga dapat berkongsi keampunan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan mulia, kita tak pergi haji, tolonglah kita buat ibadah korban. Sebab Nabi SAW beritahu, ma amila ibnu Adam yauman nahri. Tidak beramal seorang anak Adam pada hari nahar. Hari raya korban itu, amalan, satu amalan, ahabba ilallah ta'ala min ihraqatid dam, yang paling Allah suka lebih daripada menumpahkan darah binatang korban. Bila kita korban, apa kita dapat? Bila sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mahadil adha'i ya Rasulullah, ini korban-korban ni menapa ya Rasulullah? Kami tak tahu, kami tak faham. Tolong ajarkan kami. Nabi cakap, millata abikum sunnata abikum Ibrahim, ini sunnah moyang kamu Ibrahim. Maka apa kita dapat? Ada 2 hadis yang menceritakan tentang kelebihan korban. Mudah-mudahan insya-Allah yang ada duit nak korban, yang belum daftar korban, segera daftar korban. Kalau kurang duit, kita mungkin kata ustaz, tahun ni mahal korban kita 700, 800 satu bahagian. Wallah alam kat sini berapa. Tapi saya dekat madrasah saya di Jerantut buat 700. Kalau kerbau 800, lembu 700 kita buat. Kalau tak mampu boleh korban dekat India, boleh korban. Saya pun kebetulan ada kawan saya daripada India datang nak menganjurkan korban, satu bahagian RM250. Siapa nak join bolehlah, insya-Allah. Saya bukan nak bisnes, ini satu bentuk orang kata tawaran, insya-Allah taala. Kenapa sangat besar sangat korban ini? Sebenarnya kita nak belajar korban Nabi Allah Ibrahim AS. Kita nak berkorban macam Nabi Ibrahim tak mampu. Tapi kalau tak korban, Nabi Ibrahim tak korban, tinggalkan anak bini dia, pada hari itu nescaya air Zam-Zam tak akan pernah wujud di dunia ini. Air Zam-Zam wujud disebabkan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim AS. Kenapa sunnah korban ini wujud sampai hari ini? Kerana Nabi Ibrahim berani sembelih anak dia. Tuan-tuan mulia, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apa kelebihan kalau kita korban? Nabi SAW beritahu, likulli sya'ratin hasanatun. Setiap helai bulu kasar-kasar di badan lembu, badan unta, badan kambing, kita dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap satu kebaikan Allah akan lipat kali gandakan 10 kali ganda. Setiap satu kebaikan 10 pahala, berarti satu helai bulu 100 pahala Allah bagi kepada orang yang korban.
Jadi kalau bulu di badan lembu tu kita tak boleh bilang, berarti hari itu pahala yang tak terbilang kita dapat. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sahabat Nabi ni bukan macam kita. Kita kalau dapat kelebihan tu cukup dah kot. Puas hati dah. Tapi sahabat Nabi belum puas hati. Ya Rasulullah, fama balu suf ya Rasulullah. Apa pula suf? Bulu-bulu halus, bulu-bulu roma di badan lembu, kambing, kerbau kita yang kita sembelih tu. Apa kita dapat apa pula? Nabi kata samalah juga. Likulli sufin hasanatun. Setiap helai bulu halus di dalam bulu hidung, kan? Bulu dalam hidung lembu, bulu dalam telinga lembu pun dikira sebagai, Masya Allah, dia punya hasanah juga, kebaikan juga, Masya Allah. Dan Nabi beritahu, sebelum ketika mana kita korban, darah pertama menitik tu, sebelum jatuh ke bumi, Allah telah ampunkan dosa orang yang berkorban. Yang kedua, titisan darah pertama itu diambil oleh Allah, disimpan. Nanti di hari kiamat, Allah keluarkan balik bukti forensik, bukti darah korban yang kita korban, ini darah korban kamu. Dan wa innaha lata'ti yaumal qiyamah, binatang itu akan muncul di hari kiamat. Allah keluarkan balik lembu yang kita korbankan, kerbau yang kita korbankan, kambing yang kita korbankan, biquruniha dengan tanduk yang asal, wa azlafiha dengan kuku yang asal, wa ash'ariha dan bulu yang asal. Fatibu biha nafsan, siapa yang buat korban, happy-happykanlah diri kamu. Dan kita yakin insya-Allah, siapa yang buat korban tahun ini, kita memang berat nak korban tuan-tuan, sebab ekonomi tengah merosot. Orang pun pesan, kita kena berjimat cermat, menyimpan duit. Sebenarnya berkorban waktu inilah sangat besar pahalanya. Saya nak tutup ceramah saya pada malam ini dengan sepotong hadis Nabi SAW beritahu. Masya Allah, ketika mana sahabat Nabi bertanya, ayu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah mana paling afdal, korban mana yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi jawab, anta tasaddaqa, berkorbanlah kamu, bersedekahlah kamu, wa anta sahihun, di saat badan kamu sedang sihat. Syahihun, tengah kedekut, Masya Allah. Takhshal faqar, kamu tengah takut miskin. Wa ta'mal ghina, kamu berharap nak jadi orang kaya. Masa itulah kita tengah kena korban, tengah takut miskin, Masya Allah. Jadi kalau tahun ni kita rasa tengah takut miskin, kita korban RM480, RM700, RM800 kita korbankan. Lebih besar lagi, Masya Allah, kita tengok masyarakat Islam Bangladesh yang duduk kat sini, Masya Allah. Setiap tahun dia akan pergi shopping lembu korban di Jerantut tempat saya, Masya Allah. Saya ni orang Jerantut. Setiap tahun geng-geng Bangladesh ni, toke-toke besar ni, dia akan pergi ke Jerantut, dia akan shopping berkontainer-kontainer lembu korban, bawa balik ke Kuala Lumpur. Dan dia bukan cari lembu paling kurus, dia akan cari lembu paling gemuk sekali. Lembu besar-besar harga puluh-puluh ribu, belah-belah ribu, itu kami beli. Sebab apa? Setahun sekali nak korban untuk Allah. Kita hidup ni untuk Allah. Kenapa kita malu nak korban untuk Allah Ta'ala? Mereka sanggup korban. Sementara kita ini, orang Malaysia kaya-kaya tuan-tuan. Hebat-hebat. Takkan tiap-tiap tahun kita cari lembu paling kurus, kita pergi jumpa ustaz. Ada tak buat korban tahun ni? Ada. Yang paling murah berapa? Kita tanya yang paling murah. Patut kita orang kaya kena tanya yang paling mahal. Saya kalau boleh, macam Rasulullah SAW, Nabi sendiri hari raya korban, Nabi korbankan 100 ekor unta. Itu baru orang kaya. 100 ekor unta, dan Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri 63 ekor unta. Selebihnya Nabi serahkan ke tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Nabi pesan, wahai Ali, jangan bagi hadiah daging korban kepada orang yang menyembelih dan melapahkan daging korban ini. Ini ujian yang berat sikit pada geng-geng melapah tuan-tuan. Geng-geng ni, ustaz takkan tak boleh bagi kat kita orang sikit kot. Kita tolong bantu ni, AJK Masjid buat ni, takkan kita tak dapat. Saya cakap, apa hikmah? Kenapa tak boleh dilarang bagi hadiah daging korban kepada orang yang khidmat ni tuan-tuan? Sebenarnya kita tanya pada diri kita. Saya nak tanya 3 soalan. Yang pertama, bila kita sembelih lembu tu tuan-tuan, saya tanya pada diri saya, siapa lebih besar korban antara lembu dengan kita yang sembelihkan lembu tu tuan-tuan? Nak tanya satu soalan. Kita sembelih lembu tu, siapa lagi besar pengorbanan? Kita yang habis duit RM480, RM700 satu bahagian, kita sembelih lembu. Dengan lembu tu sendiri yang dipotong leher dia, siapa lagi besar pengorbanan tu? Saya kata lembu itulah lagi hebat korban dia daripada kita. Kita korban duit, dia korban nyawa. Yang kedua tuan-tuan mulia, dahlah kita kadang-kadang setengah tak mampu nak korban duit. Kita korban tenaga. Jadi kalaulah orang yang korban duit ni dah buat kerana Allah Ta'ala, tak boleh ke kita bantu AJK Masjid ni kerana Allah Ta'ala? Kita tak mampu nak korban duit, sekurang-kurangnya I korban tenaga I,
kemampuan yang ada, kebolehan expert yang Allah bagi. Saya pakar menumbangkan lembu, saya pakar sembelih lembu. Jadi saya nak korbankan saya punya ni, mudah-mudahan tenaga saya ni menjadi saksi di hari kiamat. Kalau orang korban boleh dapat 1 pahala, tapi orang yang sembelihkan lembu, yang melapah lembu ni, berapa ekor lembu pun yang dibagi-bagikan, pahala korban tu semua masuk dalam akaun orang yang bertahun tolong menolong AJK Masjid melaksanakan ibadah korban. Saya doakan semoga Masjid Hasanah tahun ini dapat korban lembu sebanyak-banyaknya, dapat banyak manfaat. Dan insya-Allah mudah-mudahan Ustaz Bak kita bergembira senyum tengok tahun ni, masya-Allah ramai orang buat korban, ramai tolong. Dan tolong pula semua tak nak pula bawa balik daging. Dan insya-Allah taala itu yang paling